Antara syarat-syarat skim graduan ni, yang pertama ialah terbuka kepada yang bekerja di sektor kerajaan ataupun sektor swasta. Maksudnya mesti bekerja di sektor tersebut lah. Untuk anda yang bekerja sendiri, berniaga, ada SSM, tak boleh apply untuk skim graduan ni. Mesti bekerja di sektor kerajaan dan juga sektor swasta. Yang kedua, syarat untuk skim graduan ni mempunyai diploma ataupun ijazah daripada institusi yang diiktiraf Kementerian Pendidikan Malaysia. Tak kisah institusi untuk swasta, kolej-kolej swasta pun boleh, ataupun daripada universiti awam pun boleh, tak ada masalah. Anda layak untuk apply skim graduan. Syarat ketiga untuk skim graduan ni, pinjaman hanya untuk kereta baru sahaja. Untuk anda yang nak beli kereta second hand, tak boleh. Kereta baru, kereta proton, layak untuk apply skim graduan. Okay, syarat yang keempat ialah umur tidak melebihi 30 tahun ke atas. Maksudnya mestilah 30 tahun ke bawah masih layak untuk apply skim graduan ni. Antara syarat-syarat kelayakan gaji untuk apply skim graduan ni terbahagi kepada dua kategori. Untuk adik-adik graduan yang bekerja di area bandar, disebabkan kos sara hidup di kawasan bandar lebih tinggi berbanding di kawasan luar bandar. So untuk syarat bekerja di area kawasan bandar ni lebih sikit lah. Okay? Gaji minimum ialah RM2,000 dan ke atas. Ini untuk yang mereka, adik-adik yang bekerja di kawasan bandar. Untuk mereka yang bekerja di kawasan luar bandar, gaji minimum mestilah RM1,800 dan ke atas. Okey, dia rendah sikit lah. Sebab apa? Kawasan luar bandar ni kos sara hidup lebih rendah berbanding di kawasan di area bandar. Untuk kategori gaji ni, hanya gaji pokok ataupun gaji basic dan allowance sahaja dikira untuk skim graduan ni. Untuk adik-adik yang gaji based on OT dan commission bank takkan kira. Dia hanya kira basic dan allowance sahaja untuk skim graduan ni.